pagi. Assalamualaikum. Hello. Dah tutup lah. Apa ni? Jas. Ha? Tak. Apa dia letak? Kenapa kau ketawa? Aku tak boleh lah. Aku kelakar lah dengan dialog kau. Kekasih tu buat kekasih. Oh, kelakar tapi aku tak rasa kelakar sebab aku geram dia letak telefon. Malu lah. Anak aku kan malu. Oh, tapi aku cakap kekasih tu sesuai lah. Sesuai lah. Ya. Kau tak rasa ke diorang tu sweet sangat buat umrah sama-sama? Itulah aku pun rasa macam lega bila aku tengok diorang macam tu kan. Ya. Kau rasa tak nanti kalau kasih balik mesti dia nak minta dan kahwin dengan dia. Memang tidaklah. Jas tu nak belajar dulu, nak habiskan belajar dia dulu. Kau ni gelojo lah. Tak habis-habis dia dulu lagi panggil kau gelojo. Tak kahwin pun gelojoh ke? Awak tak payah nak suka sangatlah. Senyum pula. Ui. So, ikut je. Saya dekat sini kena sewa kereta. Jadi kena ikut betul-betul timing ni. Saya? Yelah, awak lah. Ada orang lain ke kat sini? Bukan awak ke yang tak ada disiplin dengan masa? Bukan saya. Sekali tu je. Lepas ni insyaAllah takkan jadi dah. Saya ni dekat sini banyak jemaah nak kena jaga. Tapi kelas lagi. Sebab itulah masa saya ni agak terhad. Alah awak ni, kalau awak banyak sangat kerja, awak pergilah buat kerja awak tu. Saya boleh jaga diri saya sendiri. Saya tak kisah pun kalau tak ada awak. Kalau ikut ke hati saya pun tak nak jaga awak. Tapi sebab amanah mak awak kepada saya kena jaga. Saya ni ramai lagi jemaah dekat luar tu saya nak kena jaga. Tak ada pun bagi stres macam saya ni jaga awak. Faham? Ya? Assalamualaikum. Jangan lupa follow itinerary tu. Waalaikumsalam. Kau boleh bayangkan. Sekejap. Kau apa nak cakap ni? Kau ni macam kelas kabur nak cakap. Ya, aku dah excited. Ni. Kau boleh bayangkan tak? Bila kita ada cucu. Aku kena bayangkan. Betapa hebatnya kita nanti dapat cucu-cucu yang comel-comel, yang handsome. Cucu yang Aku, kalau cucu, cucu pertama, saya lelaki. Sudah. Kalau boleh lah. Memang aku nak cucu perempuan.